Oleh kerana itu, setiap orang mempunyai perjalanan masing-masing, sama ada melalui syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat, semuanya menuju Allah. Syariat, ilmu yakin, maknanya mengetahui Tuhan melalui hukum, dalil dan wahyu. Di sini tahap pengetahuan adalah tahap pengetahuan akal. Ilmu yakin, syariat, maknanya mengetahui melalui hukum, dalil dan wahyu. Tahap pengetahuannya ada pada akal. Ibaratnya seperti seorang yang mendengar tentang api, dia tahu api itu panas berdasarkan berita ataupun ilmunya. Tapi jalan-jalan untuk jalan syariat ialah amal zahir, iaitu hukum hakam, halal haram, sembahyang, puasa dan sebagainya. Tujuan syariat ini adalah untuk menyucikan jasad tubuh dan memperbetulkan tindakan perbuatan agar sesuai dengan perintah Allah. Di sini syariat adalah ilmu yakin, yang mana mengetahuinya melalui dalil dan hukum ataupun wahyu. Ini ada pada tahap pengetahuan pada akal. Jadi seorang yang mendengar, contohnya sebagai seorang yang mendengar tentang api, dia tahu api itu panas. Pengetahuannya adalah berdasarkan berita ataupun ilmu. Dalam mengenal Allah, menuju Allah, amalannya adalah seperti amalan zahir, amalan tubuh badan, yang mana melibatkan hukum hakam, halal dan haram, dan juga perbuatan seperti sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya. Ini adalah dalam ilmu yakin, dalam syariat. Tujuannya adalah untuk menuju Allah adalah menyucikan jasad dan memperbetulkan tindakan agar sesuai dengan perintah dan juga kehendak Allah. Kedua adalah melalui tarikat menuju Allah, melalui tarikat, iaitu melalui ainul yakin.